Hebatnya Cikgu mengapa cikgu? Apa? Mengendalikan, mengawal, mengemudi. Aik, banyak betul perkataan yang bermula dengan meng, kan? Itulah namanya kata kerja. Kata kerja ialah kata yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan. Terdapat kata kerja aktif, transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif, transitif memerlukan objek atau kata nama untuk melengkapkan maksudnya. Imbuhan yang digunakan untuk kata kerja aktif transitif ialah imbuhan men, ai, kan. Contoh ayat. Pak Abu memotong rumput. Dalam ayat ini, memotong ialah kata kerja aktif transitif kerana memotong perlukan kata nama rumput untuk melengkapkan maksudnya. Kawan-kawan, dalam format terbaru UPSR, soalan yang menguji penggunaan kata kerja didapati dalam kertas pemahaman bahagian B. Soalan lazim merangkumi penukaran ayat pasif kepada ayat aktif dan ayat kata kerja transitif kepada ayat kata kerja tak transitif. Pastikan kita menguasai konsep penukaran ayat untuk dapat markah yang lebih baik, ya. Anda ada 20 saat untuk menjawab. Selamat mencuba! Tik-tak, tik-tak, 3, 2, 1. Masa telah tamat. Semak jawapan anda. Syabas, terus berusaha. Cita setinggi